Selamat datang ke episod podcast ini yang dibawakan oleh AGS Agriculture Global Solutions, rakan kongsi anda untuk amalan perladangan yang lebih baik di Malaysia. Okey, hari ini kita nak buat sesuatu yang istimewa sikit. Ya. Anda ada kongsikan dengan kami satu kajian tentang cabaran pekebun kecil sawit persendirian di Merlimau, Melaka. Betul. Dan ada satu soalan yang sangat bagus timbul. Daripada semua data ni, apa satu atau dua perkara paling praktikal yang boleh saya buat dekat kebun saya esok pagi? Tepat sekali. Bukan teori kan? Bukan teori, tapi tindakan. Jadi misi kita hari ni macam kerja detektif lah. Kita akan bedah siasat kajian ni. Kita cari petunjuk-petunjuk tersembunyi tu. Dan kita ketepikan semua jargon akademik yang pening kepala tu. Betul tu. Matlamat kita di akhir perbincangan ni, kita nak bagi anda dua kunci utama. Kunci yang boleh buka pintu kepada potensi pendapatan yang lebih tinggi. Dan ini berdasarkan bukti dari pekebun lain, macam anda juga. Ya, jom kita mulakan. Baiklah, petunjuk pertama selalunya ada pada masalah utama kan? Mestilah. Kajian ni terus terang cakap apa yang semua pekebun rasa. Hampir 100%. 98% tepatnya. 98% responden kata mereka pening kepala dengan harga buah sawit yang tak menentu. Macam main roller coaster. Betul. Hari ini senyum, esok dah risau. Dan pada masa yang sama, roller coaster tu ada satu lagi selekor tajam. Apa dia tu? 97.5% kata harga baja dengan racun pula asyik naik. Aduh, ini yang kita panggil tekanan gunting tu kan? Tepat sekali. Dari atas, harga jualan tak stabil. Boleh jatuh bila-bila masa. Dari bawah pula, cost input, baja, racun semua tu sentiasa merayap naik. Lama-lama, ruang untuk buat untung tu jadi semakin nipis. Sampai ada yang rasa macam, berbaloi ke kerja penat-penat ni? Betul, rasa macam tersepit kat tengah-tengah. Yelah, kita mana boleh telefon London suruh naikkan harga minyak sawit kan? Memang tak boleh. Dan kita pun tak boleh nak tawar-menawar harga baja dekat kedai tu. Jadi, bila kita berdepan dengan dua dinding besar yang kita tak boleh kawal ni, ramai mungkin akan angkat tangan. Dan kata, nak buat macam mana lagi, reda je lah. Di sinilah pemikiran kita kena berubah sikit. Macam mana tu? Kajian ini, secara tak langsung, ditunjukkan jalan keluar. Oh, Bila kita tak boleh ubah keadaan di luar pagar kebun kita, kita kena jadi raja di dalam kawasan pagar kita sendiri. maksudnya fokus pada apa yang kita boleh kawal. 100%. Soalannya bukan lagi berapa harga sawit hari ini, tapi Tapi, macam mana aku nak pastikan setiap ringgit yang aku belanja untuk baja bagi pulangan paling maksimum? tepat. Dan macam mana setiap tandan yang aku tuai ada pada berat dan kualiti paling optimum. Di situlah letaknya kuasa sebenar pekebun kecil. Ya, di situ. Okey, ini menarik. Jadi kita alihkan fokus daripada apa yang kita tak boleh kawal kepada apa yang kita boleh. Betul. Dan berdasarkan kajian ni, kunci pertama untuk buka pintu keuntungan tu ada pada sesuatu yang nampak remeh. Nampak remeh sebenarnya. Sangat remeh. Kalender penuaian. Tepat sekali. Ini penemuan yang paling best bagi saya. Amalan biasa. Macam kita semua tahulah kan, menuai 2 kali sebulan. Pusingan 15 hari. Ya, pusingan 15 hari. Ini dah jadi macam standard tak rasmi lah dalam industri perkebun kecil. Dari Perlis sampai ke Johor, semua buat macam tu. Betul. Kalau sebut pusingan menuai, mesti orang jawab 15 hari. Tunggu sekejap. Jadi, kajian ni jumpa ada orang yang buat lain daripada yang lain ke? Ya. Ada sekelompok kecil pekebun dalam kajian ni yang berfikir di luar kotak. Oh. Mereka tak ikut standard tu. Mereka buat pusingan menuai yang lebih pendek. Berapa pendek? 3 kali sebulan. Atau setiap 10 hari. Setiap 10 hari? Kenapa ya? Logiknya macam mana? Logiknya sangat mudah. Fikirkan buah sawit ni macam buah mangga harum manis lah. Okey, Kalau kita petik tepat pada masanya, ia manis, berat, isinya padu. betul. Kalau kita biar seminggu lagi atas pokok, ia mungkin jadi terlebih masak, mula lebam. Berat pun mungkin susut sikit sebab air dah kurang. Tepat sekali. Prinsip dia sama je. Jadi dengan pendekkan pusingan ke 10 hari, mereka dapat kutip buah pada tahap kemanisan atau dalam kes sawit ni, kandungan minyak yang paling puncak. Tepat. 2 perkara berlaku. Pertama, anda secara drastik kurangkan risiko buah jadi busuk dekat pokok. Setiap tandan busuk tu duit yang hilang. Betul. Kedua, dan ini lagi penting, tandan yang dituai pada tahap kematangan yang betul
beratnya lebih tinggi. Dan perahan minyak atau OER pun lebih optimum. Ya. Ini bukan saja tambah berat pada selip timbangan, tapi juga tingkatkan kualiti yang dihantar ke kilang. Okey, idea ni bunyinya sangat logik dan bernas. Tapi, Mesti ada cabaran kan? mesti ada. Kalau tidak, semua orang dah buat. Contohnya sistem pawah. Ya, sistem pawah. Kontraktor tu kan dibayar ikut tan. Mungkin dia lebih suka tunggu 15 hari. Biar sekali angkut nampak banyak. Walaupun kualiti dah turun sikit. Soalan yang sangat bagus. Dan ini membawa kita kepada realiti pengurusan ladang. Kajian ni ada sebut pasal tu. Ada. Kajian ni dapati majoriti pekebun, hampir 80%, guna sistem pawah. Logik lah, terutamanya bagi pesara atau yang tinggal jauh dari kebun kan? Sangat logik. Tapi, di sinilah komunikasi jadi kunci. Kena berbincang dengan kontraktor tu lah maksudnya. Kena duduk bincang. Anda sebagai pemilik, tunjukkan logiknya. Mungkin boleh cadang satu tempoh percubaan. Cuba dulu. Ya, cakap, jom kita cuba pusingan 10 hari untuk 3 bulan. Kita pantau sama-sama berat bulanan. Kalau purata pendapatan kita naik, bonus untuk awak pun ada. Oh, bagi insentif sikit. Kadang-kadang, insentif kecil macam tu boleh ubah tabiat kerja yang dah lama. Ingat, kita yang bayar gaji, kita berhak tetapkan standard kualiti. Jadi tindakan pertama bukan cuma ubah kalender, tapi buka mulut dan berbincang. Okey, jelas. Jelas. Jadi, kita dah selesaikan masalah pertama. Dapatkan buah yang lebih berat dan berkualiti. Tapi, kerja belum selesai kan? Belum lagi. Buah paling berkualiti pun tak guna kalau kita jual dengan harga rendah. Ini membawa kita ke cabaran seterusnya. Rantaian jualan. Siapa yang dapat untung paling besar? Betul. Anda dah buat semua kerja keras, membaja, meracun, menuai betul-betul. Sekarang masa nak dapat bayaran. Dan kajian ni tunjuk satu trend yang sangat jelas. Sangat jelas. 70% pekebun kecil jual hasil mereka kepada orang tengah. Bukan terus ke kilang. Bukan Dan sebabnya pun kita boleh faham. Mudah kan? mudah, terutama kalau hasil kita sikit je, 1 atau 2 tan. Orang tengah datang kebun, timbang, bayar tunai, terus angkut. Settle. Tak payah pening kepala fikir pasal lori. Atau lesen pengangkutan dari MPOB tu, yang tak semua orang ada. Tepat sekali. Ia satu pertukaran. Anda tukarkan sikit keuntungan dengan kemudahan. Orang tengah tu ambil potongan sikit lah sebagai upah servis dia. Ya, persoalannya berapa besar potongan tu? Dan berbaloi ke? Di sinilah letaknya kunci kedua yang tersembunyi dalam kajian ni. Kuasa kerjasama. Idea untuk bekerjasama dengan jiran. Ini bunyinya bagus dalam teori. Ya, Tapi kita tahu realitinya macam mana. Kadang-kadang dengan jiran sebelah rumah pun susah nak sepakat. Ini kan pula bab duit. betul. Isu kepercayaan, siapa nak uruskan lori, siapa nak kutip duit. Adakah kajian ni sentuh cara nak atasi halangan-halangan sosial macam ni? Kajian ni tak perincikan cara atasi halangan tu, tapi ia tonjolkan potensi yang sangat besar kalau halangan tu dapat diatasi. Okey, cuba kita bayangkan. Mari kita buat satu senario mudah. Katakan anda dapat 2 tan sebulan. Okey, Jiran anda, Pak Ali, dapat 2 tan juga. Kak Leha di hujung jalan dapat 1.5 tan. secara individu, kami semua terpaksa jual pada orang tengah. Betul. Tapi kalau anda bertiga bergabung, 2 tambah 2 tambah 1.5, dah ada 5.5 tan. 5.5 tan tu dah cukup untuk panggil satu lori, hantar terus ke kilang. Dan bila hantar terus ke kilang, harga per tan mesti lebih tinggi sikit kan? Mungkin lebih tinggi 20 atau 30 ringgit berbanding harga orang tengah. Untuk 5.5 tan, itu dah tambahan lebih 100 ringgit. Betul. Tolak kos lori, mungkin masih ada untung bersih tambahan dan semua orang dapat. Tapi nak mula tu yang susah. Boleh mula kecil-kecilan. Tak payah tubuh koperasi rasmi esok pagi. Mula dengan apa? Mula dengan perbualan santai di kedai kopi. Pak Ali, pusingan menuai aku minggu depan. Kau punya bila? Kalau dekat-dekat, apa kata kita kongsi lori? Cuba sekali, tengok macam mana. Ya, kuncinya mulakan perbualan dan bina kepercayaan. Tunjuk slip timbangan dari kilang. Telus. Lama-lama, bila orang nampak ada untung lebih, mungkin lebih ramai yang akan ikut. Tepat. Kerjasama ni bagi pekebun kecil kuasa tawar-menawar yang selama ni hanya ada pada ladang besar.
Jadi, selepas kita bedah siasat semua data ni, nampaknya kita dah jumpa dua senjata utama. Betul. Dan ia bukan senjata yang perlukan modal besar pun. Lebih kepada perubahan cara berfikir dan cara bekerja. Betul? Boleh kita rumuskan kedua-dua kunci ni dengan jelas? Sudah tentu. Daripada semua maklumat ni, kalau anda nak dua tindakan paling berkesan, inilah dia. Okey, yang pertama. Pertama, semak semula kalender menuai anda. Ini tindakan solo. Anda boleh putuskan malam ni juga. Beralih dari pusingan 15 hari, Kepada pusingan 10 hari. Mungkin rasa leceh sikit pada mulanya. tapi potensi untuk kurangkan buah busuk dan tingkatkan berat tu nyata. Ya, tiada kos tambahan, hanya ubah tabiat. Anggap ia macam duit percuma yang selama ni kita tinggalkan atas pokok. Okey, kunci pertama, pusingan 10 hari. Kunci kedua, Kedua, mula bina geng kebun anda. Ini tindakan sosial. geng kebun. Sedap bunyinya tu. Pandang ke kiri dan ke kanan kebun anda. Jiran anda bukan pesaing, mereka adalah rakan kongsi berpotensi. Mulakan perbualan. Ya, mula cakap pasal kemungkinan jual hasil secara berkelompok terus ke kilang. Mungkin nampak rumit pada mulanya, Tapi dengan memintas orang tengah, anda secara langsung masukkan lebih banyak duit dalam poket anda dan juga poket jiran anda. betul. Macam pepatah, 5 batang lidi yang diikat bersama. Jauh lebih sukar dipatahkan berbanding sebatang lidi sahaja. Ringkasan yang padat. 2 tindakan yang jelas. Betul. Ini bukan tindakan untuk esok, tapi lebih kepada perancangan jangka panjang. Betul tu. Kajian ni dapati satu fakta yang agak mengejutkan. Apa dia? Majoriti pokok sawit milik pekebun kecil dalam sampel kajian ni masih sangat muda, Berapa muda? 3 tahun ke bawah. Ini bermakna kanopi pokok tu belum kembang sepenuhnya. Jadi banyak cahaya matahari masih sampai ke tanah. Ya, ruang kosong di antara barisan pokok sawit tu ibarat lot kedai yang belum disewakan. Satu potensi pendapatan yang terbiar. Tepat sekali. Sementara tunggu pokok sawit tu membesar dan capai hasil puncaknya, pernah tak anda terfikir nak tanam apa kat ruang kosong tu? Tanaman selingan Ya, tanaman selingan yang cepat berhasil. Mungkin pisang, mungkin jagung. atau serai yang tak perlukan penjagaan rapi sangat. Boleh jadi. Ia cara bijak untuk maksimumkan setiap jengkal tanah dan dapat pulangan tunai jangka pendek. Sementara menunggu raja tanaman kita, sawit, matang sepenuhnya. Betul. Jadi fikir-fikirkanlah apa penyewa yang paling sesuai untuk lot kedai di kebun anda. Ingat, layari pembantu peladangan AI kami di cropdrive.ai untuk mengetahui lebih lanjut cara meningkatkan hasil dan pendapatan kelapa sawit anda. Terima kasih kerana mendengar.